Macam mana layanan Kalbat dekat sini ni? Layan dia lagi mesra lah kata orang tu. Lebih macam saudara. Makcik pun cakap terima kasih banyak-banyak lah. Dapat harga pun okey. Puas hati lah. Itu pun dekat 2 jam baru dapat harga ni. Acik terima kasih banyak. Okey, dan lagi satu soalan saya. Dalam banyak set ni, kenapa Acik pilih set ni Acik? Entahlah, mata dah berkenan, hati dah berkenan. Walaupun ada yang puluh-puluh ribu tu, berkenan yang ini. Berkenan yang ini. Okey Acik, apa pun terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki nah. Amin. Last soalan Acik. Dekat tempat Acik tu, makanan apa yang paling best Acik? Kat Taman Renteng tu. Apa yang best? Semua sedap lah. Semua sedap. Bukan sebab nanti kita nak buat delivery. Kita nak pergi rasa-rasa makan kat mana? Oh, kat sana. Apa yang sedap Kedai apa? Kuih tiaw. Char kway teow. Char kway teow goreng. Char kway teow goreng. Char kway teow goreng Okey Acik, terima kasih banyak tau. Apa pun last sekali Acik, kita tengok ini. Ada barang kita kasih sold. Terima kasih banyak tau Acik. Sama. Alhamdulillah. Acik dari mana ni Acik? Makcik daripada Johor. Telah di sold. Acik nak dengar tu. Acik, first kali terima kasih banyak nah. Abang berada, terima kasih nah. Ada rezeki tu datang lagi. Soalan kedua saya lah.